Majoriti pesara memang harapkan duit KWSP sebagai talian hayat selepas berhenti kerja. Tapi satu risiko besar yang ramai tak betul-betul fikir iaitu inflasi. Hari ini RM500,000 nampak besar. Rasa macam cukup untuk 15 hingga 20 tahun akan datang. Tapi dengan kos sara hidup yang makin naik, contohnya bil perubatan, barang dapur, utiliti, kuasa beli menyusut lebih laju daripada yang kita sangka. Dan lagi satu realiti yang pahit, ramai pesara habiskan sebahagian besar simpanan dalam 5 tahun pertama. Bayar hutang lama, tolong anak cucu, ubah suai rumah atau perbelanjaan yang tak terkawal. Bila sedar, baki makin menipis. Bila simpanan habis, pilihan jadi sempit. Jadi tiada pilihan lain selain bergantung pada anak atau bantuan kerajaan. Ataupun terpaksa kerja semula di usia yang sepatutnya berehat. Sebab tu strategi yang lebih bijak bukan sekadar simpan duit dalam bentuk tunai. Sebahagian daripada KWSP boleh ditukar kepada aset kalis inflasi seperti emas fizikal. Emas tak bergantung pada kekuatan mata wang dan dalam jangka masa panjang, ia cenderung mengekalkan malah meningkatkan kuasa beli. Jangan biarkan hasil kerja puluhan tahun terhakis senyap-senyap. Lindungi sebahagian simpanan persaraan dengan emas fizikal melalui public gold. Aset sebenar yang terbukti menjaga nilai dari satu generasi ke generasi seterusnya.